POV Cake Merdeka DIY. Hai, nama saya Bazila. Idea ni tercetus tahun lepas lagi lah. Bulan 7 lah idea tu tercetus sebelum masuk bulan Merdeka. Kebetulan masa tu anak saya sibuk nak dekor kek apa semua kan. Saya pun bagilah krim apa semua masuk dalam piping bag. So, diorang dekor kek, dekor-dekor atas kek kan. Lepas tu saya terfikir, ni boleh buat kek Merdeka ni kan. Itulah idea tercetusnya kek Merdeka. Bahan-bahan yang digunakan, kita guna piping bag. Lepas tu ada buttercream. Buttercream tu kita color lah. Color jalur gemilang, merah, putih, biru, kuning. Lepas tu kita ada kek lah. Kek coklat. Kek coklat ni sebenarnya kita guna sebab kita punya best seller lah. Lepas tu nak bagi dia naik seri lagi, kita tambah topper bendera. Tahun ni kita tambah lagi set buttercream saja. Lepas tu kita ada bento set. Lepas tu kita ada juga bento set kiranya kita dah tapi ada sekarang dengan set DIY juga. Lepas tu kita ada kek saiz 4 inci dengan 6 inci.